Dia melompat dari katil dengan memakai topi keledar keselamatan. Sebaik dia mendarat, dia berubah menjadi kelawar kecil. Ayah saya sangat gembira apabila dia melihat ini. Anak perempuan saya akhirnya belajar terbang. Kemudian dia berubah. Dia juga berubah menjadi kelawar dan mengelilingi anak perempuannya. Ya, dia adalah vampiri legenda, Count Dracula yang terkenal. Dia dulu sangat ganas. Kini dia telah menjadi ayah sepenuh masa. Peter Pop. Tidak. Saya tidak bermaksud untuk mengejutkan awak bayi kecil saya. Lelaki yang menjadi bapa adalah berbeza. Malah Count Dracula. Saya juga akan menukar lampin anak perempuan saya dengan bertimbang rasa. Saya juga akan memberitahunya cerita dongeng sebelum tidur. Apabila saya melihat anak perempuan saya belajar mengubah dan terbang, dia akan gembira seperti orang bodoh yang telah hidup beribu-ribu tahun. Dracula menumpukan seluruh cintanya kepada anak perempuannya, tetapi dia tidak dibenarkan keluar dari rumah. Hubungan dengan manusia juga dilarang. Untuk mengelakkan anak perempuan saya dicederakan, Dracula sengaja membina istana jauh di dalam hutan, dan terdapat mekanisme di sekeliling istana. Bukan sahaja Pio berkawal, terdapat pelbagai jenis zombie menunggu peluang untuk memastikan tiada kesan manusia dalam jarak 100 meter. Dan sebab mengapa Dracula melakukan ini, ia kembali lebih daripada 100 tahun. Ketika itu, dia hidup bahagia bersama isteri manusianya. Tetapi tiba-tiba suatu hari, rahsianya menjadi Pontianak telah ditemui oleh manusia berdekatan. Isterinya mati cuba menyelamatkannya. Sarang cinta mereka turut musnah dijilat api. Iaitu, mulai hari itu, Dracula membenci manusia. Ini juga sebab dia tidak membenarkan anak perempuannya keluar. Apabila masa berlalu, anak perempuan saya Xiaomi telah membesar dengan tinggi dan anggun. Istana ini juga berkembang menjadi sebuah hotel. Setiap tahun pada hari lahir anak perempuan saya, pelbagai pari-pari, orang ramai datang dari seluruh dunia untuk meraihkan hari lahir saya. Mami kawan lama berbalut seluruh badan. Pasangan serigala jadian dengan berpuluh-puluh anak serigala. Dan yang comel, Frankenstein pada tahun ini. Istana ini sibuk dengan aktiviti, dan Dracula juga akan mengambil peluang ini, promosikan kepada semua orang tentang kengerian manusia. Mereka semakin sihat. Supaya mengalahkan kita, mereka memakai pakaian yang kurang, membolehkan lebih banyak pergerakan mencekik kita. Mendengar bahawa manusia begitu menakutkan, rakan-rakan yang hadir semuanya terkejut. Kemudian Dracula datang ke bilik kerja anak perempuannya. Saya mahu dia turun dan bermain dengan semua orang. Xiaomi tidak berminat dengan ini. Dia lebih suka pergi melihat dunia luar. Lama untuk parti ini. Saya sayang mereka, tetapi saya benar-benar ingin melihat perkara baru, mungkin bertemu dengan seseorang yang sebaya dengan saya. Melihat wajah anak perempuan saya yang sangat terkilan, Dracula perli bersetuju. Biarlah dia melawat kampung manusia berdekatan. Walaupun saya hanya ada 30 minit masa keluar, tetapi Xiaomi masih sangat teruja. Dia melompat turun dari ambang tingkap, berubah menjadi kelawar sebaik sahaja anda mencecah tanah, terbang menuju ke perkampungan manusia. Tetapi bagaimana bapa tua itu